Okey, tadi aku ada buat satu video berkait dengan isu orang kata akaun 55, 60 tahun dan sebagainya lah berdasarkan pembacaan aku dekat ruangan akta-akta KRSP lah, 1991. Okey, isunya dari segi fakta dulu. Kita cerita dulu situasi yang orang kata fakta tentang akaun 55 ni. Bila kita dah umur 55 tahun, okey, akaun 1, 2, 3 akan dikombainkan jadi akaun 55. Dan benda ini kita boleh keluar. Kita boleh keluarkan semua ataupun sebahagian yang kita mahu. Pada bila-bila masa. Okey? Menjawab kepada persoalan kawan-kawan kita, dia mengatakan lepas tu dah tak boleh keluarkan. Oh, tidak. Okey? Isu ini, okey, benda ini kalau kita lihat akta yang mengatakan tidak boleh keluar sebenarnya akaun mas. Akaun mas ni apa? Sekiranya pencarum ini decide selepas umur 55 tahun, dia nak bekerja, dia rasa macam tak nak bersara. So, akaun mas ni wujud. Akaun mas ni satu. Akaun 55, dia boleh keluarkan, boleh gunakan bila-bila masa dia nak buat. Okay? Akaun mas ni dia tak boleh sentuh sehingga usianya 60 tahun. Ini menjawab kepada kenyataan rakan kita menganggap benda itu lama. Umur 55 tahun memang tak boleh keluarkan dah. Bila dah keluarkan separuh ataupun semuanya, okey, itu boleh. Akaun mas ni yang tak boleh. Isunya, situasi sebenarnya apa yang berlaku kepada makcik ni. Akak ni yang tolong ataupun bantu makcik ni, dia ada ceritakan. Selama ini, dia usia 56 tahun sehingga sekarang 58 tahun. Dia boleh keluarkan akaun mas ni pada bila-bila masa. Okay? Dia dapat je caruman, dia keluarkan macam biasa, macam akaun fleksibel. Untuk pengetahuan korang, bila kita dah usia 55 tahun, dia ada satu button kalau kau masuk dekat iAccount. Umur tu. Kalau kita usia 50 ke bawah, dia tak ada. 50 start 50, dia dah ada button 50. Button umur tu. Sekarang ni disable. Kalau kita usia 50 ke bawah. Kalau 50 ke atas, dia benda tu enable. Dia ada highlight. Okay? Kan kalau kau perasan masuk account tu, iAccount tu, dia ada perumahan, fleksibel dan sebagainya. Okay? So, dia klik benda tu boleh keluarkan macam biasa. Okay? Usia dia 58 tahun. So, kenapa boleh keluarkan duit account mas tu? Kenapa boleh? Bila dah umumkan dividen, baru sekarang ini, okay, ditanya tak boleh. Dia dah call lah pihak KWSP, beritahu tak boleh keluar, kena tunggu umur 60 tahun. Sedangkan sebelum ini, dia boleh keluarkan bila-bila masa. Seperti akaun fleksibel. Sedangkan itu akaun yang aktif. Akaun mas lah yang bekerja. Okay? Dia dapat caruman daripada majikan, dia boleh keluarkan setiap-tiap bulan. Faham tak? Keluarkan tiap-tiap bulan. Ini persoalan dia yang aku tanya dekat video sebelum ini. Okay? Apa masalah, dan sebab tu aku baca akta itulah. Okay? So, mungkin ada di antara korang mungkin tak tahu. Okay? Mungkin tahu, boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Ini situasi yang aku nak ceritakan sebenarnya. Aku Faizwan, Assalamualaikum.